Jika anda berumur lebih daripada 60 tahun dan mengambil multivitamin setiap hari, dengar sini baik-baik. Kerana tabiat yang anda fikirkan sedang melindungi kesihatan anda itu mungkin sedang merosakkan jantung, tulang atau malah ingatan anda secara diam-diam. Dan bahagian yang benar-benar menakutkan ialah ini. Kebanyakan doktor tidak akan pernah memberi amaran kepada anda mengenainya. Bukan kerana mereka tidak peduli, tetapi kerana nasihat pemakanan konvensional belum seiring dengan realiti bagaimana tubuh yang semakin menua berfungsi. Hari ini, saya akan mendedahkan 4 vitamin yang sangat popular yang patut orang tua berhenti ambil serta-merta dan 4 nutrien mudah yang didambakan oleh tubuh anda selepas usia 60 tahun jika anda ingin berasa kuat, berfikiran tajam dan stabil dan bukannya berasa lebih tua daripada yang sepatutnya. Kekal bersama saya kerana salah satu vitamin dalam senarai ini masih dipasarkan sebagai sihat dan penting. Namun begitu, pada orang yang berumur lebih 60 tahun, ia boleh meningkatkan risiko keretakan tulang. Ini bukan tajuk berita untuk menakutkan anda. Ini adalah sesuatu yang saya lihat berlaku pada orang sebenar, pada pesakit saya, berulang kali. Biar saya berterus terang dengan anda. Saya telah bekerja dengan warga emas selama beberapa dekad dan saya telah menyedari satu corak pemusnahan yang berulang. Bayangkan ini, beberapa tahun yang lalu, seorang pesakit masuk ke klinik saya. Mari kita panggil dia Margarita. Dia berumur 68 tahun, aktif, tajam pemikirannya dan berdisiplin dengan kesihatannya. Dia berjalan setiap pagi, menjaga pemakanannya, minum banyak air, dia melakukan semua yang sepatutnya dia lakukan. Namun begitu, di sebalik semua itu, dia berasa keletihan pada kebanyakan masa. Fikirannya terasa berkabus, seolah-olah dia tidak dapat mencari perkataan yang sesuai dan sendinya terasa lebih sakit daripada yang sepatutnya untuk seseorang yang begitu aktif. Dia beranggapan bahawa ini hanyalah sebahagian daripada proses menjadi tua. Kebanyakan orang berbuat demikian. Mereka pasrah. Tetapi kemudian, saya bertanya kepadanya satu soalan yang sangat mudah yang mengubah segalanya. Apakah suplemen yang anda ambil? Dia menyelup beg tangannya dan mengeluarkan botol demi botol. Saya tidak melebih-lebihkan apabila saya katakan terdapat 9 suplemen berbeza di atas meja saya. 9! Dan inilah bahagian yang mengejutkannya. 4 daripadanya secara aktif membuatkan dia berasa lebih teruk, bukan lebih baik. 4 daripadanya sedang meracuni daya hidupnya. Sebelum saya meneruskan dan memberitahu anda dengan tepat apakah 4 penjahat tersembunyi itu, saya ingin membuat satu perjanjian dengan anda. Jika anda benar kira tentang melindungi buah pinggang anda, jantung anda dan mengekalkan kebebasan fizikal anda tanpa menghabiskan banyak wang untuk rawatan perubatan yang boleh dielakkan, tolong tekan butang suka pada kandungan ini dan langgan sekarang juga. Kongsikan perkara ini dengan keluarga anda kerana kejahilan dalam isu kesihatan membawa padah dan maklumat ini adalah percuma tetapi sangat bernilai. Sekarang, mari kita analisa suplemen yang membawa lebih banyak mudarat daripada kebaikan selepas usia 60 tahun. Yang pertama mengejutkan hampir semua orang apabila mereka mendengarnya kerana selama berdekad-dekad, orang tua diberitahu perkara yang sama berulang kali. Ambil kalsium untuk mendapatkan tulang yang kuat. Kedengarannya logik bukan? Tulang diperbuat daripada kalsium. Jadi, lebih banyak kalsium bermaksud tulang yang kuat. Salah. Inilah kebenaran yang hampir tiada siapa jelaskan. Selepas usia 60 tahun, pil kalsium tidak selalunya pergi ke tempat yang anda fikirkan. Daripada menguatkan tulang anda, kalsium tambahan itu boleh berakhir dengan mendapik di dalam arteri anda. Apabila itu berlaku, ia membawa kepada kalsifikasi arteri, pengerasan arteri. Bayangkan arteri anda sebagai hos yang fleksibel. Kalsium mengubahnya menjadi paip simen yang keras. Dan arteri yang keras secara mendadak meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan strok. Saya telah menjihat pesakit dengan imbasan ketumpatan tulang yang normal tetapi juga mempunyai arteri yang mengeras pada tahap berbahaya. Semuanya berlaku ketika mereka setia mengambil suplemen kalsium setiap hari. Masalahnya bukanlah kalsium itu sendiri. Tubuh anda masih memerlukannya. Masalah sebenar ialah mengambil kalsium secara bersendirian tanpa nutrien yang memberitahunya ke mana ia patut pergi dan ke mana ia tidak patut pergi. Jika anda berumur lebih 60 tahun dan mengambil suplemen kalsium dalam dos yang tinggi, berhenti sebelum anda mengambil pil seterusnya hari ini.
Lebih banyak bukan bermakna lebih baik. Dalam kes ini, lebih banyak boleh membawa maut. Saya ingin berhenti sekejap di sini dan bertanya kepada anda, berapa ramai daripada anda yang mengambil kalsium setiap hari kerana seseorang memberitahu anda ia baik untuk tulang anda, tetapi mereka tidak pernah memberi amaran kepada anda tentang kesannya kepada jantung anda? Tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Saya mahu membacanya. Adalah sangat penting untuk kita membincangkan perkara ini. Suplemen kedua yang menyebabkan masalah serius selepas usia 60 tahun ialah vitamin A, terutamanya dalam bentuk retinol. Vitamin A kedengaran tidak berbahaya. Malah ia sering dikaitkan dengan penglihatan dan kesihatan imun. Tetapi inilah apa yang kebanyakan label suplemen tidak beritahu anda. Dan berikan perhatian sepenuhnya. Lebihan vitamin A dalam kalangan orang dewasa yang lebih tua dikaitkan kuat dengan peningkatan risiko keretakan tulang. Anda dengar dengan betul. Ia bermakna tulang yang lebih lemah bukan lebih kuat. Apabila kita semakin menua, hati menjadi kurang cekap dalam menyingkirkan vitamin A daripada badan. Daripada digunakan dan disingkirkan, ia terkumpul secara perlahan-lahan dari semasa ke semasa. Pengumpulan ini mengganggu pembentukan semula tulang yang normal, iaitu proses yang mengekalkan tulang yang kuat dan tahan lasak. Saya telah melihat orang tua yang kerap bersenam, makan dengan baik dan masih berakhir dengan patah pinggul atau pergelangan tangan akibat jatuh yang agak ringan. Apabila kami menyemak rutin mereka, vitamin A dalam bentuk retinol hampir sentiasa ada. Hati anda bukan lagi seperti orang berumur 20 tahun. Jangan layaninya sebegitu. Suplemen ketiga dalam senarai hitam ini adalah salah satu yang boleh menjadi sangat berbahaya jika diambil tanpa sebab perubatan yang jelas. Zat besi. Selepas menopause, kebanyakan wanita tidak lagi memerlukan suplemen zat besi. Dan bagi lelaki berumur lebih 60 tahun, suplemen zat besi hampir tidak pernah diperlukan melainkan terdapat kekurangan yang didiagnosis dan disahkan oleh ujian darah. Mengapa ia berbahaya? Lebihan zat besi meningkatkan tekanan oksidatif. Dalam bahasa mudah, ia mengoksidakan, merat atau berkarat anda dari dalam. Ia mempercepatkan penuaan pada peringkat selular. Lama-kelamaan, terlalu banyak zat besi dikaitkan dengan penyakit jantung, tegangan pada hati dan malah kemerosotan kognitif. Saya mempunyai pesakit yang mengadu tentang keletihan kronik, pergerakan yang lambat dan kabus otak yang teruk dan akhirnya mendapati bahawa suplemen zat besi adalah penyumbang kepada masalah tersebut. Dalam satu kes, telaga pesakit bertambah baik dengan ketara selepas kami menghentikan suplemen zat besi sepenuhnya. Kadangkala, kurang adalah lebih baik. Berhenti mengambil sesuatu mungkin merupakan ubat yang terbaik. Dan akhirnya, suplemen keempat yang orang tua perlu sangat-sangat berhati-hati, multivitamin dos mega. Ia ada di mana-mana, botol besar, janji manis dan kempen pemasaran yang direka untuk membuatkan anda berasa seperti anda melengkapkan segala keperluan anda dengan hanya satu pil. Tetapi, multivitamin dos mega selalunya tidak sesuai untuk tubuh yang semakin menua. Ia cenderung mengandungi terlalu banyak vitamin A, zat besi yang tidak perlu, bentuk nutrien berkualiti rendah yang tidak diserap dengan baik dan dos yang direka untuk orang dewasa muda dengan keperluan metabolik yang sangat berbeza. Selepas usia 60 tahun, hati dan buah pinggang anda memproses nutrien dengan lebih perlahan. Daripada memantu, formula bersaiz besar ini boleh meletakkan tekanan tambahan secara senyap pada organ yang bertanggungjawab untuk mengekalkan keseimbangan tubuh anda. Ramai orang beranggapan bahawa multivitamin adalah jaringan keselamatan. Pada realitinya, bagi orang tua, ia boleh menjadi sumber bebanan toksik yang berlebihan. Sekarang, inilah berita baiknya. Dan ini adalah bahagian yang saya benar-benar mahu anda dengar kerana di sinilah kita mengambil semula kawalan. Sebaik sahaja kita menyingkirkan 4 suplemen itu daripada rutin Margareta, semuanya mula berubah. Kami tidak menambah lebih banyak pil semata-mata untuk menambahnya. Kami menambah 4 nutrien mudah yang benar-benar sepadan dengan apa yang diperlukan oleh tubuhnya yang semakin menua. Tenaganya kembali secara beransur-ansur tetapi berterusan. Sendinya berasa kurang kaku pada waktu pagi. Tidurnya bertambah baik dan kabus minda yang dia sangka hanyalah sebahagian daripada proses penuaan mula hilang. Di sinilah pengambilan suplemen kembali menjadi sesuatu yang berkuasa apabila ia disasarkan dan bijak.
bukannya berlebihan dan membuta tuli. Jika anda ingin tahu apakah 4 nutrien ajaib yang mesti anda ambil, berikan tumpuan kerana ini akan menjimatkan lawatan anda ke doktor dan mengembalikan kualiti hidup yang anda layak perolehi. Kita akan bercakap tentang vitamin D3, tetapi bukan bersendirian. Jangan sesekali bersendirian. Sebelum mendedahkan gabungan tepat yang menyelamatkan kesihatan Margareta dan yang boleh menyelamatkan kesihatan anda, saya ingin mengingatkan anda, langgan saluran ini jika anda belum melakukannya. Kita sedang membentuk komuniti orang pintar yang tidak tertipu dengan pemasaran farmaseutical. Bersama-sama, kita lebih kuat. Mari kita bercakap tentang vitamin D3. Jika saya boleh mengesyorkan hanya satu suplemen kepada orang tua, inilah dia. Vitamin D3 menyokong kekuatan tulang, keseimbangan otot, fungsi imun dan juga mood dan kesihatan otak. Ia memainkan peranan penting dalam mencegah jatuh dan membina ketahanan terhadap jangkitan. Masalahnya ialah, selepas usia 60 tahun, kulit anda menghasilkan jauh lebih sedikit vitamin D daripada cahaya matahari berbanding ketika anda masih muda. Malah, orang yang menghabiskan masa di luar rumah sering mengalami kekurangan tanpa menyedarinya. Saya telah menguji ribuan orang tua selama bertahun-tahun dan lebih 80% mempunyai tahap vitamin D yang rendah. Tetapi, inilah bahagian kritikal yang kebanyakan orang terlepas pandang dan ia adalah rahsia untuk menjadikan ini berkesan tanpa membunuh mereka. Vitamin D3 berkesan dengan cara yang selamat hanya apabila digabungkan dengan nutrien lain. Satu nutrien yang sering mengejutkan ramai orang dan yang mana hampir tiada doktor perubatan am bercakap dalam sesi pengunjungan 5 minit. Tanpa nutrien kedua ini, vitamin D boleh menjadi tidak berkesan atau malah menimbulkan masalah. Bentar lagi, saya akan menunjukkan kepada anda dengan tepat apakah vitamin itu yang bertindak sebagai pengawal lalu lintas untuk kalsium, melindungi arteri anda sambil menguatkan tulang anda. Kita juga akan bercakap tentang suplemen yang dilupakan yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan dan kawalan otot untuk mengelakkan insiden jatuh yang mengubah hidup dalam kelip mata. Adakah anda bersedia untuk berhenti meneka dan mula mengetahui? Kerana apa yang akan datang adalah peta harta karun untuk kesihatan anda selepas usia 60 tahun. Jangan ke mana-mana kerana kita akan menghubungkan semua titik-titik ini. Ingat, pada bahagian pertama, kita bercakap tentang 4 suplemen yang menyebabkan kerusakan secara senyap. Kalsium terasing, vitamin A retinol, zat besi yang tidak perlu dan multivitamin gergasi. Jika anda mengambil mana-mana daripadanya, periksa kabinet ubat anda hari ini juga. Jangan tunggu sehingga esok. Sekarang, mari kita ubah fokus kepada apa yang sebenarnya berkesan, kepada sekutu sebenar, kepada nutrien yang secara konsisten saya lihat membantu orang ramai kekal bebas, berfikiran tajam dan stabil secara fizikal. Jika anda berfikir bahawa bahagian pertama perbualan ini telah membuka mata anda, bersedialah kerana apa yang akan datang ialah kepingan teka-peci yang kebanyakan orang abaikan sehinggalah ia sudah terlambat. Kita bercakap tentang apa yang tidak patut anda ambil, tentang penjahat tersembunyi di dalam kabinet ubat anda. Tetapi sekarang, kita akan bercakap tentang wira-wiranya. Tentang nutrien yang, apabila digunakan dengan betul selepas usia 60 tahun, boleh menjadi titik pemisah antara penuaan yang rapuh atau penuaan yang kuat. Saya memberitahu anda bahawa vitamin D3 sangat penting, tetapi dengan sendirinya, ia boleh menjadi masalah. Dan di sinilah nutrien yang paling dipandang rendah dan paling penting untuk orang tua memainkan peranan. Vitamin K2. Dengar sini baik-baik. Jika anda mengambil vitamin D atau jika anda pernah mengambil suplemen kalsium, vitamin K2 bukan satu pilihan. Ia benar-benar penting. Mengapa? Kerana vitamin K2 bertindak sebagai anggota polis trafik di dalam tubuh anda. Tugasnya adalah untuk memberitahu kalsium dengan tepat ke mana ia patut pergi dan yang lebih penting, ke mana ia tidak patut pergi. Apabila kalsium dibimbing dengan betul, ia menguatkan tulang dan gigi anda. Tetapi apabila tidak, ia berakhir dengan mendap di dalam arteri anda, dalam injap jantung anda dan di dalam sendi anda, menyebabkan kekakuan, kesakitan dan kerosakan jangka lambat.
Tanpa K2 yang mencukupi, kalsium tidak tahu secara ajaib di mana tempatnya. Ia ibarat menghantar trak simen tanpa pemandu. Ia akan mencurahkan muatannya di mana-mana sahaja, menghalang jalan raya dan bukannya membina asas bangunan. Itulah sebabnya mengapa ramai orang tua yang berniat baik berakhir dengan tulang yang kelihatan kuat di atas kertas tetapi mempunyai arteri yang kaku dan berbahaya secara realitinya. Ingat Margarita, apabila kami menambahkan vitamin K2 pada rutinnya bersama-sama dengan vitamin D3, imbasan tulangnya bertambah baik tetapi tanpa meletakkan tekanan tambahan pada jantungnya. Penanda peredarannya menjadi stabil dan keselesaan keseluruhannya bertambah baik. Itu bukan nasib, itu adalah biologi tulen yang berfungsi sebagaimana ia direka. Satu cara mudah untuk memahami perkara ini adalah dengan menganggap vitamin D sebagai penjaga pintu yang membuka pintu untuk kalsium masuk ke dalam badan. Vitamin K2 pula ialah attendant yang memberitahu kalsium di kerusi mana ia patut duduk setelah ia berada di dalam. Tanpa kedua-duanya, sistem ini akan rosak. Tetapi tulang bukanlah satu-satunya perkara yang sangat perlu kita lindungi selepas usia 60 tahun. Mari kita bercakap tentang otak. Kerana di sinilah ramai orang bergelut dalam senyap tanpa menyedari apa yang sebenarnya berlaku. Kerap lupa, mood yang rendah, kekakuan sendi selalunya diabaikan sebagai faktor usia. Tetapi dalam banyak kes, keradangan kronik memainkan peranan utama. Dan di sinilah asid lemak omega 3 menjadi bukan sahaja penting tetapi kritikal. Masalahnya ialah kebanyakan orang mengambil jenis yang salah atau jumlah yang sangat sedikit sehinggakan ia tidak memberi sebarang perbezaan yang nyata. Omega 3 membantu mengurangkan keradangan kronik sistemik, menyokong ingatan dan tumpuan, melindungi degupan jantung dan memastikan sendi sentiasa terpelincir, lubricated dan mudah bergerak. Keradangan ialah salah satu pendorong utama di sebalik kekakuan, keletihan, kabus otak dan juga perubahan mood semasa kita menua. Saya mempunyai seorang pesakit yang menggambarkan sendinya dengan berkata, "Doktor, ia terasa seperti engsel yang berkarat." Kami tidak memberinya ubat penahan sakit yang lebih kuat. Kami melaraskan pengambilan omega 3 beliau, memfokuskan pada kualiti dan bukannya dakwaan pemasaran. 3 minggu kemudian, dia memberitahu saya bahawa dia mengikat tali kasutnya semula tanpa mengerutkan muka menahan sakit. Itulah perbezaan antara menutup simptom dan menyokong badan dari akar umbi. Terdapat satu perkara yang kebanyakan label suplemen tidak jelaskan dengan terang dan saya mahu anda memberi perhatian sepenuhnya. Apabila bercakap tentang omega 3, anda bukan hanya mencari sesuatu yang dipanggil minyak ikan. Anda mencari komponen khusus yang dipanggil EPA dan DHA. Ini adalah bentuk omega 3 yang benar-benar digunakan oleh otak, jantung dan sendi. Banyak produk murah mengandungi jumlah surih yang kelihatan mengagumkan pada label hadapan, tetapi tidak memberikan manfaat yang ketara. Dengan omega 3, kualiti jauh lebih penting daripada kuantiti. Mengambil bentuk yang betul secara konsisten memberikan lebih banyak manfaat berbanding mengambil dos besar sesuatu yang tidak diserap dengan baik. Saya ingin berhenti sekejap di sini dan bertanya kepada anda sesuatu yang penting. Berapa ramai daripada anda yang telah membeli minyak ikan di pasar raya kerana ia sedang ditawarkan dengan harga murah tanpa melihat kepada bahagian belakang botol untuk melihat berapa banyak EPA dan DHA yang sebenarnya ia ada? Jujur di ruangan komen. Saya tidak menilai anda, saya mahu mendidik anda. Sekarang, mari kita bercakap tentang vitamin yang kebanyakan orang tua tidak sedar mereka kekurangannya sehinggalah keseimbangan mereka mula goyah atau tidur mereka menjadi terganggu. Magnesium. Magnesium adalah salah satu nutrien yang paling kerap diabaikan pada orang dewasa yang lebih tua. Namun begitu, ia memainkan peranan dalam begitu banyak simptom yang dianggap oleh orang ramai sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan dengan penuaan. Jika anda pernah mengalami kejang kaki pada waktu malam, tidur yang tidak nyenyak, sembelit, kelemahan otot atau masalah keseimbangan yang halus, terdapat kebarangkalian besar bahawa magnesium terlibat. Magnesium menyokong kelonggaran otot, isyarat saraf, keseimbangan tekanan darah, kualiti tidur dan juga ketumpatan bolang. Ia sangat berkait rapat dengan sejauh mana sistem saraf anda berasa tenang dan terkoordinasi. Cabarannya ialah kita menyerap kurang magnesium apabila kita semakin menua dan diet moden tidak menggantikan apa yang hilang. Malah orang yang makan dengan baik sering mempunyai tahap magnesium yang rendah tanpa menyedarinya.
Saya telah melihat ramai orang tua yang duduk di hadapan saya dan berkata, "Doktor, saya tidur sepanjang malam, tetapi saya bangun dengan rasa letih." Dalam banyak kes, magnesium adalah bahagian yang hilang itu. Sebaik saja ia diperkenalkan semula dalam bentuk yang betul, tidur menjadi lebih nyenyak, otot menjadi lebih rileks dengan mudah, dan kekakuan pagi bertambah baik. Tetapi awas, satu perkara penting yang mesti anda fahami ialah tidak semua suplemen magnesium adalah sama. Sesetengah bentuk bertindak terutamanya sebagai julap, seperti magnesium oksida, yang mana boleh berguna dalam situasi tertentu, tetapi mengecewakan dalam situasi lain jika itu bukan matlamatnya. Bentuk lain seperti glisinat atau citrat adalah lebih sesuai untuk menyokong otot dan saraf tanpa menyebabkan ketidakselesaan pencernaan. Pilihan itu sahaja boleh membawa perbezaan yang ketara kepada bagaimana perasaan seseorang. Ia bukan tentang mengambil lebih banyak pil, ia tentang memilih alat yang sesuai untuk sesuatu tugas. Oleh itu, mari kita satukan semua ini kerana di sinilah kejelasan menggantikan kekeliruan. Selepas usia 60 tahun, tubuh anda tidak lagi memerlukan pil secara rawak. Ia memerlukan isyarat yang betul. Ia memerlukan nutrien yang bekerjasama dan bukannya bersaing antara satu sama lain. Apabila kita menyingkirkan kalsium dos tinggi yang diambil secara berasingan, vitamin A dalam bentuk retinol, zat besi yang tidak perlu dan multivitamin bersaiz besar yang direka untuk orang dewasa muda, kita menyingkirkan banyak bunyi bising latar belakang metabolik. Dan apabila kita menambahkan vitamin D3, vitamin K2, omega 3 berkualiti dengan EPA dan DHA serta magnesium dalam bentuk yang menyokong saraf dan otot, kita memberikan arahan yang jelas kepada tubuh. Sekali lagi, hasilnya bukan transformasi semalaman. Saya tidak akan menipu anda. Ia adalah peningkatan yang berterusan. Ia adalah keseimbangan yang lebih baik. Ia adalah pemikiran yang lebih jelas. Ia adalah pergerakan yang lebih selesa. Dan mungkin yang paling penting, ia adalah keyakinan. Pengakhiran bukan tentang memperlahankan rentak atau melepaskan kawalan. Ia tentang kekal cukup tajam pemikiran untuk membuat keputusan sendiri, cukup stabil untuk bergerak tanpa rasa takut dan cukup kuat untuk kekal berdikari di rumah anda sendiri. Itulah yang benar-benar dimahukan oleh kebanyakan orang tua, bukan kesempurnaan, tetapi maruah. Margarita tidak memerlukan lebih banyak ubat. Ia tidak memerlukan lebih banyak janji temu perubatan yang tidak berkesudahan atau rutin yang rumit. Ia perlukan kejelasan dan sebaik sahaja rutin suplemennya akhirnya sepadan dengan apa yang diperlukan oleh tubuhnya pada usianya, tubuhnya bertindak balas dengan rasa bersyukur. Itulah corak yang saya lihat berulang kali. Sekarang, saya ingin memberikan anda satu nasihat praktikal yang boleh anda gunakan hari ini juga. Pergi ke dapur anda, ambil botol suplemen anda dan baca labelnya. Jika anda melihat retinol pada multivitamin anda dan anda berumur lebih daripada 60 tahun, berbincanglah dengan doktor anda untuk menukarnya. Jika anda mengambil kalsium tanpa K2, tanya mengapa. Jika minyak ikan anda tidak menyatakan berapa banyak EPA dan DHA ada, buang dan beli yang berkualiti. Kesihatan anda ialah satu pelaburan, bukan perbelanjaan. Dan setiap keputusan bermaklum yang anda buat adalah satu deposit dalam akaun umur lanjut anda. Jika maklumat ini telah membantu anda, pertimbangkan untuk mengungsikannya dengan seseorang yang anda sayangi, pasangan, adik-beradik atau rakan yang berumur lebih 60 tahun yang mungkin melakukan semuanya dengan betul mengikut buku lama, tetapi masih belum berasa seperti yang mereka inginkan. Kerana maklumat yang betul pada masa yang tepat benar-benar boleh mengubah cara kita menua. Dan sebelum anda pergi, izinkan saya bertanya anda perkara ini. Suplemen manakah yang paling mengejutkan anda? Tahukah anda tentang kaitan antara vitamin K2 dan arteri anda? Beritahu saya di ruangan komen. Ingat, anda tidak berseorangan dalam hal ini. Kita bersama-sama belajar untuk mengendali peringkat hidup ini dengan bijaksana dan kekuatan. Langgan channel ini supaya anda tidak terlepas episod seterusnya, di mana kita akan menyelami lebih dalam tentang cara melindungi kesihatan anda secara semula jadi dan berasaskan sains. Dan ia telah menjadi satu penghormatan untuk berkongsi perkara ini dengan anda. Sehingga berjumpa lagi, jaga tulang anda, lindungi otak anda dan kekal kuat. Di sinilah kita, di penghujung perbualan ini yang jika anda mengambil serius, boleh mengubah trajektori 10 atau 20 tahun akan datang anda secara radikal. Kita telah membongkar mitos berbahaya tentang kalsium dan zat besi. Kita telah mengenal pasti wira senyam, vitamin D3,
K2 dan omega 3. Tetapi kita masih perlu mendalami dengan lebih lanjut tentang konduktor orkestra ini, tentang gam yang menyatukan semuanya dan tentang cara untuk mengaplikasikan semua ini ke dalam pelan tindakan sebenar untuk kehidupan seharian anda. Mari kita bercakap dengan lebih mendalam tentang magnesium kerana saya rasa kita belum memberikan penekanan dramatik yang sepatutnya diterimanya. Saya mahu anda membayangkan tubuh anda sebagai satu sistem elektrik yang kompleks. Setiap degupan jantung anda, setiap pemikiran di dalam otak anda, setiap pergerakan jari kelingking anda bergantung pada percikan elektrik. Dan magnesium ialah penghalir percikan itu. Apabila anda kekurangan magnesium, dan percayalah jika anda berumur lebih 60 tahun dan mengamalkan diet moden yang standard, anda hampir pasti kekurangannya. Sistem elektrik anda mula gagal. Ia tidak padam secara tiba-tiba. Tidak, ia mula berkelip. Kelipan itu menjelma sebagai kelopak mata yang bergetar, sebagai kekejangan pada betis yang membuatkan anda terbangun dan menjerit pada pukul 3 pagi, sebagai kebimbangan halus yang anda tidak dapat jelaskan, satu perasaan bahawa anda tidak pernah boleh berehat sepenuhnya. Kedengaran biasa? Magnesium ialah penenang hebat alam semula jadi. Manakala kalsium mengecutkan otot dan mengujakan saraf, magnesium pula merehat dan menenangkannya. Ia adalah konsep yin dan yang bagi fisiologi anda. Jika anda mengambil banyak kalsium, seperti yang salah diberitahu kepada anda selama bertahun-tahun, anda berada dalam keadaan penguncupan dan tekanan dalaman yang berterusan. Arteri anda menegang, tekanan anda meningkat, otot anda bersimpul. Dengan memperkenalkan semula magnesium yang betul, sebaik-baiknya dalam bentuk glycinate atau citrate, anda memberikan tubuh anda kebenaran biologi untuk menghembus nafas, untuk melepaskan cengkaman, untuk berehat. Dan di sini ada satu rahsia perubatan yang hanya segelintir orang tahu. Magnesium diperlukan untuk mengaktifkan vitamin D. Anda boleh mengambil semua vitamin D3 di dunia. Anda boleh berjemur di bawah cahaya matahari sepanjang hari. Tetapi jika anda tidak mempunyai magnesium yang mencukupi dalam sistem anda, vitamin D itu akan kekal tersimpan dan tidak aktif. Ia tidak boleh melakukan tugasnya. Ia seperti mempunyai kereta sukan dengan tangki penuh tetapi tanpa kunci pencucuk. Magnesium ialah kunci itu. Sebab itulah kepada kami melaraskan protokol Margarita, kami tidak hanya memberinya D3 dan K2, kami memastikan magnesiumnya dioptimumkan. Dan hasilnya, sistem imunnya tersedar, ketumpatan tulangnya mula bertindak balas dan keletihan kroniknya hilang. Ia bukan sihir, ia adalah biokimia asas yang diaplikasikan dengan betul. Sekarang, saya mahu berhenti sekejap dan bercakap secara terus kepada anda. Saya tahu ini mungkin kelihatan membebankan. Saya tahu anda mungkin berfikir, Doktor, adakah saya perlu mengambil 4 pil baharu? Bukankah itu perkara yang kita cuba elakkan? Jawapannya ialah, ini bukan tentang jumlah pil, tetapi tentang kualiti isyarat yang anda hantar kepada tubuh. Kita membuang sampah, kalsium batu kapur, zat besi yang mengoksidakan, retinol bertoksik dan menggantikannya dengan bahan roket. Tetapi selain daripada suplemen, saya mahu anda memahami falsafah di belakang semua ini. Penuaan bukanlah satu penyakit. Ulang bersama saya. Penuaan bukanlah satu penyakit. Ia adalah proses semula jadi. Tetapi kelusuhan, kerapuhan, hilang ingatan, itu ia adalah proses patologi yang didorong oleh kekurangan nutrisi dan keradangan. Itulah yang kita sedang perangi di sini. Mari kita bercakap tentang wang untuk seketika. Kerana saya tahu ramai dalam kalangan anda hidup dengan pendapatan tetap. Pencen tidak naik seiring dengan inflasi dan suplemen berkualiti tinggi tidak murah. Saya faham, tetapi saya mahu anda membuat pengiraan yang rasional bersama saya. Tahukah anda berapakah kos untuk patah tulang pinggul? Bukan sahaja kos pembedahan, yang mana sudah semestinya sangat mahal. Saya bercakap tentang pemulihan. Saya bercakap tentang keperluan untuk penjaga. Saya bercakap tentang pengubahsuaian di rumah kerana anda tidak lagi boleh menaiki tangga. Saya bercakap tentang kos kehilangan kebebasan anda dan terpaksa berpindah ke pusat jagaan. Kita sedang bercakap tentang puluhan, kadang-kadang ratusan ribu dolar dan kos emosi yang tidak terhitung nilainya. Melaburkan 30 atau 40 dolar sebulan untuk kualiti vitamin D3, K2, magnesium dan omega 3 adalah insurans termurah yang wujud. Ia adalah pelaburan untuk kebebasan anda.
Ia adalah bayaran untuk mengelakkan anda daripada masuk ke klinik saya dan keluar daripada hospital. Jika anda bersetuju bahawa kebebasan anda tidak ternilai harganya, tekan suka pada video ini sekarang. Saya mahu melihat berapa ramai daripada anda yang menghargai kebebasan fizikal anda lebih daripada segalanya. Sekarang, mari kita susun perkara ini kepada pelan tindakan harian. Bagaimanakah ia kelihatan dalam kehidupan sebenar? Saya tidak mahu anda keluar dari sini dalam keadaan keliru. Saya mahu anda keluar dengan satu misi. Pagi, tenaga dan perlindungan. Apabila anda bangun, ambil vitamin D3 anda. Mengapa pada waktu pagi? Kerana vitamin D berkadar songsang dengan melatonin, hormon tidur. Tubuh anda mengaitkan vitamin D dengan cahaya matahari. Mengambilnya pada waktu pagi membantu menetapkan irama sirkadian anda, memberitahu otak anda, sudah masanya untuk bangun dan kekal peka. Bersama dengan sarapan anda, yang saya harap mengandungi beberapa lemak sihat seperti avokado, telur atau minyak zaitun, anda sedang membazirkan wang anda. Tengah hari, sokongan otak. Ini adalah masa yang baik untuk omega-3 anda. Sekali lagi, bersama makanan. Asid lemak EPA dan DHA akan menyuburkan otak anda untuk separuh masa kedua hari anda, melawan kejatuhan tenaga pada waktu petang dan memastikan sendi anda terpelincir. Ianya mudah. Ianya satu irama. Ianya satu ritual penjagaan diri. Dan tolonglah, demi Allah, lakukan pembersihan kabinet anda. Pergi ke bilik mandi anda. Lihat pada multivitamin generik yang anda beli 2 tahun lepas. Baca labelnya. Adakah ia mengandungi kalsium karbonat? Adakah ia mengandungi zat besi? Adakah ia mengandungi vitamin A sebagai retinol acetate atau palmitate? Jika jawapannya ya, buangkannya. Jangan berikan kepada sesiapa. Jangan berikan kepada musuh anda. Buang ke dalam tong sampah. Kesihatan anda jauh lebih berharga daripada menghabiskan sebotol pil suam-suam kuku hanya kerana anda sudah membayarnya. Kos untuk mengambilnya adalah lebih tinggi daripada kos untuk membuangnya. Saya ingin menyentuh topik sensitif sebelum saya menamatkan video ini. Hubungan anda dengan doktor anda. Ramai dalam kalangan anda takut memberitahu doktor anda bahawa anda sedang mengambil suplemen atau anda telah berhenti mengambil suplemen tertentu. Anda takut dimarahi. Dengar sini. Doktor anda bekerja untuk anda. Anda adalah ketua pegawai eksekutif atau CEO bagi kesihatan anda sendiri. Doktor adalah perunding pakar. Jika doktor anda tidak bersedia untuk membincangkan vitamin K2 atau kepentingan magnesium, cetak maklumat tersebut, bawanya kepada mereka. Bertanya, persoalkan. Dan jika mereka memberitahu anda itu mengarut, ambil saja ubat tekanan darah ini, mungkin sudah tiba masanya untuk mencari pendapat kedua. Perubatan sedang berubah. Nutrisi fungsional semakin mendapat tempat kerana ia berkesan. Jangan kekal dengan pakar yang berhenti belajar pada tahun 1990. Tetapi, dan ini adalah amaran keselamatan yang sangat kritikal, pematuhan YouTube. Jangan sesekali dalam apa jua keadaan berhenti mengambil ubat preskripsi anda secara mengejut tanpa pengawasan perubatan. Jika anda mengambil pencair darah seperti warfarin, vitamin K2 mesti diuruskan dengan penjagaan dan pengawasan yang sangat rapi kerana ia menjejaskan pembekuan darah. Jika anda mengambil ubat jantung, magnesium mungkin mengubah keperluan anda. Nutrien ini sangat berkuasa. Itulah yang menjadikannya berkesan, tetapi ia juga memerlukan penghormatan. Jangan bersikap sembero. Jadilah orang yang strategik. Mari kembali kepada Margarita, pesakit saya. 6 bulan telah berlalu sejak kami menukar rutinnya. Kami menyingkirkan 9 suplemen sampah dan hanya mengekalkan 4 yang penting. Dia datang berjumpa saya untuk pemeriksaan. Dia berjalan masuk dengan gaya yang berbeza. Saya tidak tahu sama ada anda pernah perhatikan bagaimana cara seseorang yang sedang sakit atau takut jatuh berjalan. Mereka berjalan dengan langkah pendek, memandang ke lantai dalam keadaan tegang. Margarita berjalan dengan kepala diangkat tinggi, memandang ke hadapan. Dia duduk dan berkata kepada saya, "Doktor, minggu lepas saya pergi ke taman bersama cucu-cucu saya dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, saya tidak duduk di bangku sambil memerhatikan mereka. Saya bermain dengan mereka, saya membongkok, saya berlari sedikit dan keesokan harinya, saya tidak berasa sakit di mana-mana pun." Detik itulah sebabnya saya melakukan pekerjaan ini. Ia bukan tentang paras darah di sehelai kertas. Ia tentang bermain dengan cucu-cucu. Ia tentang keupayaan untuk mengikat tali kasut anda. Ia tentang mengingati di mana anda meletakkan kunci rumah anda. Ia tentang hidup tanpa rasa takut akan keretakan tulang. Anda boleh memiliki kisah tersebut. Tidak kira anda berumur 60, 70 atau 80 tahun.
tubuh manusia adalah mesin penyesuaian yang ajaib. Jika anda memberikannya apa yang diperlukan dan menyingkirkan apa yang menghalangnya, ia akan berjuang untuk anda sehingga ke hari terakhir. Jadi, inilah cabaran terakhir saya untuk anda. Jangan sekadar tutup video ini dan kembali kepada rutin anda. Pilih satu tindakan untuk dilakukan hari ini. Mungkin pergi membeli vitamin D3 yang berkualiti. Mungkin membuang kalsium yang murah. Mungkin mula makan lebih banyak ikan berlemak. Tetapi lakukan sesuatu. Pengetahuan tanpa tindakan hanyalah satu hiburan dan kesihatan anda terlalu penting untuk dijadikan sekadar hobi. Jika video ini membuka mata anda, jika ia memberikan anda harapan baharu atau alat baharu, saya minta anda untuk membantu saya membantu orang lain. Langgan channel ini. Kita sedang membina tasukan orang tua yang berilmu, kuat dan sihat. Melanggan, anda memberitahu algoritma bahawa kandungan ini penting, bahawa kesihatan warga emas itu penting. Kongsikan video ini dalam grup WhatsApp anda, di Facebook anda, melalui email. Terdapat berjuta-juta orang yang menderita kesakitan yang tidak perlu dan mengambil suplemen berbahaya semata-mata kerana mereka tidak mengetahui perkara ini. Anda boleh menjadi pembawa mesej yang mengubah hidup mereka. Dan akhirnya, komen. Saya mahu tahu, apakah kekecewaan terbesar anda terhadap sistem perubatan semasa? Apa yang anda rasa doktor tidak beritahu anda? Tuliskan di bawah. Kami membaca komen anda dan menggunakan keraguan anda untuk menghasilkan video seterusnya. Terima kasih atas masa anda yang merupakan sumber yang paling berharga yang anda miliki. Terima kasih kerana mempercayai saya. Ingat, anda bukan menua, anda sedang berevolusi. Tetapi untuk berevolusi dengan baik, anda memerlukan alatan yang betul. Jaga magnesium anda, perhatikan vitamin D anda, lindungi arteri anda dengan K2, suburkan otak anda dengan omega 3 dan yang paling penting, jangan pernah berhenti berjuang demi daya hidup anda. Sehingga bertemu lagi, kekal kuat.